Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan perbezaan pendidikan antara Malaysia dan juga Singapura. Pendidikan merupakan tunjang utama pembangunan negara kerana ia melahirkan modal insan yang berilmu, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2015 berusaha meningkatkan akses, kualiti, perpaduan, TVET, STEM dan literasi bagi mencapai standard global walaupun masih wujud jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar. Singapura pula sebagai negara maju telah mencapai kedudukan tinggi dalam penilaian antarabangsa seperti PISA dengan sistem pendidikan yang konsisten, pelaburan berterusan terhadap latihan guru serta pendekatan meritokrasi dan inovasi. Perbandingan antara kedua-dua negara ini penting untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan agar Malaysia dapat menyesuaikan strategi berkesan daripada Singapura demi membina sistem pendidikan yang lebih progresif, seimbang dan inklusif di peringkat global. Seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang negara yang kami pilih iaitu Singapura. Singapura mempunyai sistem pendidikan yang sangat berprestasi tinggi di dunia. Hampir semua rakyatnya celik huruf dan kadar enrolment sekolah melebihi 98%. Pendidikan wajib selama 10 tahun di bawah kawalan Ministry of Education. Pelajar perlu menguasai bahasa Inggeris serta bahasa ibunda seperti Melayu, Mandarin atau Tamil. Ujian utama iaitu PSLE menentukan aliran pendidikan mereka. Singapura juga menekankan kemahiran abad ke-21 seperti berfikiran kritis, kreatif dan celik digital. Selain itu, pendidikan teknikal melalui ITE dan politeknik sangat mantap kerana bekerjasama rapat dengan industri. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Singapura menekankan prestasi, meritokrasi dan kebolehpasaran. Seterusnya, latar belakang bagi negara Malaysia pula ialah Malaysia menjadikan pendidikan sebagai asas pembangunan negara dan perpaduan. Sistem ini dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi sekolah dan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi universiti. Kadar celik huruf belia hampir 100%, manakala dewasa lebih 95%. Enrolment di sekolah rendah melebihi 97% dan sekolah menengah sekitar 88%. Dasar utama ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM yang menekankan kualiti guru, kurikulum, duit bahasa dan penggunaan teknologi. Malaysia juga memberi tumpuan kepada pendidikan teknikal melalui dasar TVET dan pembentukan sosial melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Walau bagaimanapun, cabaran masih ada seperti jurang bandar, luar bandar, isu bahasa Inggeris dan infrastruktur digital. Kesimpulannya, Malaysia berusaha mencapai aspirasi pendidikan 2030 dengan melahirkan masyarakat yang berilmu, inovatif dan berdaya saing global. Saya akan membentangkan tentang analisis perbandingan iaitu ada 4 aspek. Yang pertama, struktur pendidikan. Di Malaysia, pendidikan ini lebih fleksibel. Pelajar boleh memilih aliran akademik, teknikal atau vocational selepas SPM. Di Singapura pula, sistem pendidikannya lebih ketat. Laluan sekolah menengah ditentukan awal melalui peperiksaan PSLE. Bersamaannya, kedua-dua negara ini mengutamakan asas pendidikan dan menyediakan pilihan vocational. Dan bezanya, Malaysia memberi peluang kedua kepada pelajar manakala Singapura lebih kompetitif. Aspek yang kedua, kurikulum. Kurikulum Malaysia ni berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Ia menekankan pembangunan holistik, bukan hanya akademik tapi juga sosial. Singapura pula lebih fokus kepada STEM, kemahiran digital dan keperluan pasaran kerja global. Bersamaan kedua-dua negara ialah menekankan STEM dan kemahiran abad ke-21. Perbezaannya, Malaysia lebih seimbang dengan nilai murni, sementara Singapura lebih menekankan pencapaian akademik. Aspek yang ketiga, pedagogi. Di Malaysia, pengajaran berpusatkan murid. Guru bertindak sebagai fasilitator, menggunakan projek, kerja kumpulan dan teknologi. Di Singapura,
kaedahnya lebih berstruktur, akademik dan menggunakan teknologi serta data analitik. Kedua-dua negara ini sama-sama interaktif dan menggunakan teknologi moden. Cuma Malaysia lebih seimbang antara akademik dan sosial, manakala Singapura lebih fokus kepada prestasi akademik. Aspek yang terakhir, akses dan inklusiviti. Di Malaysia, cabaran utama ialah jurang antara bandar dan luar bandar. Kerajaan cuba atasi dengan RMT, beasiswa dan pendidikan khas. Di Singapura, akses lebih mudah dikawal kerana negara Singapura kecil dan stabil. Semua pelajar dapat sokongan melalui EDUSAVE dan FAS. Persamaan kedua-dua negara ini ialah usaha memberi peluang pendidikan yang adil kepada pelajar. Perbezaannya, Malaysia masih menghadapi jurang sosioekonomi, manakala Singapura lebih menyeluruh dan saksama. Perbezaan dan juga persamaan antara Malaysia dan juga Singapura dari empat aspek yang berbeza. Iaitu yang pertama adalah sistem pendidikan. Apakah persamaan sistem pendidikan antara Malaysia dan Singapura? Kedua negara ini mempunyai sistem pendidikan yang dikawal sedia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, oleh Kementerian Pendidikan negara masing-masing, iaitu Ministry of Education, yang berperanan merancang dan melaksanakan dasar pendidikan secara nasional. Perbezaannya, di Malaysia, struktur pendidikan dirangka berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang dilaksanakan secara berfasa melalui memberi tumpuan kepada peningkatan akses kualiti, equality dan perpaduan kecekapan. Sumber Kementerian Pendidikan Malaysia 2021. Sebaliknya, struktur pendidikan di Singapura pula lebih terpusat dan berdasarkan sistem Subject Based Banding (SBB) yang membolehkan pelajar mengikuti mata pelajaran mengikut kebolehan masing-masing, bukan lagi mengikut aliran tetap seperti dahulu. Yang kedua, kurikulum. Persamaan antara Malaysia dan Singapura ialah kedua-dua negara menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, kreativiti dan komunikasi serta kolaborasi. Fokus kedua-dua negara ini adalah STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, serta teknologi digital yang turut menjadi agenda utama dalam kedua-dua kurikulum kedua-dua negara. Perbezaannya, kurikulum Malaysia lebih dipandukan oleh PPPM 2013 dengan penekanan terhadap subjek STEM, pendidikan teknikal dan vocational TVET serta penguasaan teknologi digital. Namun, di Singapura, kurikulum lebih fleksibel, bersifat holistik dan tidak terlalu bergantung kepada peperiksaan. Penilaian pelajar dibuat secara lebih menyeluruh dan pendekatan berasaskan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, pedagogi. Apakah persamaan pedagogi kepada dua-dua negara ini? Iaitu, kedua-dua negara mempunyai sistem pendidikan untuk mengaplikasikan pendekatan pembelajaran bersifat berpusat kepada murid, iaitu Problem Based Learning (PBL) dan Inquiry Based Learning (IBL), dan pembelajaran aktif yang menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Perbezaan, di Malaysia, pelaksanaan pedagogi ini kurang konsisten dan banyak bergantung kepada insentif guru serta kemudahan sumber di sesebuah sekolah itu. Bermakna jika di sesebuah sekolah itu tidak mempunyai sumber yang mencukupi, akan kekurangan konsisten kepada pedagogi di Malaysia. Namun di Singapura pula, pendekatan pedagogi lebih tersusun dan juga konsisten kerana adanya latihan berterusan kepada guru serta sokongan sistem yang kukuh. Keempat dan yang terakhir, akses dan inklusiviti. Apakah persamaan kedua-dua negara ini? Kedua-dua negara ini mempunyai dasar pendidikan inklusif yang bertujuan memastikan semua murid, termasuk murid berkeperluan khas, mendapat akses kepada akses pendidikan yang berkualiti serta setara. Perbezaannya, Malaysia masih berdepan dengan cabaran seperti jurang pendidikan antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Apakah jurang pendidikan ini?
Contohnya, kawasan sekolah di kawasan bandar telah mempunyai akses pendidikan teknologi yang mencukupi berbanding sekolah di luar bandar. Serta kekurangan latihan guru yang seragam dalam mengendalikan murid yang berkeperluan khas. Namun di Singapura, pendidikan atau sistem yang lebih mantap dan lebih 80% murid berkeperluan khas ditempatkan di sekolah arus perdana, dibantu oleh sistem sokongan Special Education Need ataupun SENS yang sistematik dan juga menyeluruh. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cadangan strategi untuk Malaysia. Yang pertama, pendidikan berasaskan merit dan holistik. Malaysia boleh ambil inspirasi daripada Singapura yang menilai pelajar bukan sahaja dari akademik tetapi juga dari sahsia, kepimpinan dan kreativiti. Contoh, di Singapura mereka ada EduSafe Awards dan Direct School Admission. Di Malaysia, kita boleh kukuhkan pentaksiran berasaskan sekolah dan PAJSE serta luaskan program sahsia seperti Leadership Camp, Student Exchange dan Community Service. Langkah ini akan melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tapi juga berfikiran kritikal dan ada jati diri. Yang kedua, pendidikan berasaskan teknologi dan inovasi. Singapura juga berjaya menggunakan teknologi melalui ICT, Master Plan dan Smart Nation. Semua pelajar sekolah menengah diberi personal learning device untuk menyokong pembelajaran digital. Malaysia sudah ada DEL 5 tapi perlu diperkukuhkan dengan internet laju di semua sekolah, peranti untuk pelajar B40 dan latihan guru dalam pedagogi digital. Selain itu, kita boleh integrasikan kemahiran seperti coding, computational thinking dan problem based learning. Dengan cara ini, Malaysia akan melahirkan pelajar yang celik digital, inovatif dan bersedia menghadapi revolusi industri 4.0. Kesimpulannya, perbandingan sistem pendidikan Malaysia dan Singapura menunjukkan kedua-dua negara berkongsi matlamat melahirkan modal insan yang berilmu dan berdaya saing. Namun, berbeza dari segi pendekatan serta keberkesanan pelaksanaan. Malaysia masih berdepan cabaran jurang pencapaian dan kualiti, manakala Singapura berjaya mengekalkan kedudukan teratas melalui dasar yang konsisten, latihan guru yang mantap serta pendekatan meritokrasi. Oleh itu, Malaysia boleh mengambil iktibar daripada strategi Singapura dengan menyesuaikan amalan terbaik mengikut konteks tempatan bagi memperkukuh sistem pendidikan ke arah yang lebih progresif, inklusif dan bertaraf global. Secara keseluruhannya, tugasan ini memberikan impak yang besar terhadap cara saya melihat sistem pendidikan bukan sekadar dari segi struktur atau kurikulum, tetapi sebagai satu ekosistem kompleks yang melibatkan pelbagai komponen sosial dan ekonomi. Saya kini lebih memahami bahawa pendidikan global menuntut pemikiran yang terbuka, adaptif dan reflektif. Dari perspektif peribadi, tugasan ini membantu saya untuk yang pertama, mengasah kemahiran berfikir kritikal dan analitis. Kedua, memahami kepentingan kerjasama dan komunikasi berkesan. Ketiga, menyedari tanggungjawab moral, profesional sebagai bakal pendidik. Ketiga, menghargai kepelbagaian sistem pendidikan antarabangsa dan menyesuaikan dengan konteks tempatan. Sebagai penutup, saya amat bersyukur kerana tugasan ini dapat memberi ruang untuk saya melihat pendidikan sebagai satu misi kemanusiaan dan juga global. Ia mengingatkan saya kepada pesanan dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang menyeru manusia untuk membaca dan mencari ilmu kerana ilmu ialah cahaya yang membawa kepada kemajuan. Justru itu, saya berazam untuk menjadi guru yang berjaya, bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing anak didik menjadi insan berilmu, berakhlak dan berdaya saing di pentas dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi sedikit refleksi mengenai perbandingan antara sistem pendidikan Malaysia dan Singapura. Secara keseluruhannya,
Saya sedar bahawa Malaysia sudah banyak berusaha melalui pelbagai dasar pendidikan, tapi masih ada ruang untuk penambahbaikan, terutamanya dari segi pelaksanaan. Apa yang menarik dari sistem Singapura ialah dari segi keseimbangan antara pencapaian akademik dan pembangunan holistik. Mereka memberi perhatian kepada bakat pelajar dalam sukan, seni dan kepimpinan, bukan semata-mata peperiksaan. Saya rasa Malaysia juga boleh mengurangkan kepergantungan kepada peperiksaan dan memberi lebih ruang kepada pentafsiran alternatif. Dari sudut teknologi pula, Singapura lebih ke hadapan dengan penggunaan peranti digital dan platform pembelajaran. Malaysia sudah ada inisiatif seperti Delima, tapi masih perlukan peningkatan dari segi capaian dan latihan guru. Saya juga setuju bahawa untuk maju, kita perlu pastikan semua pelajar, tak kira latar belakang, mendapat pendidikan yang berkualiti. Inspirasi dari dasar Every School a Good School di Singapura boleh dijadikan contoh. Akhir kata, Malaysia berada di landasan yang baik, tetapi kita perlu terus berusaha supaya sistem pendidikan kita benar-benar inklusif, relevan dan bersedia menghadapi cabaran global. Daripada kajian perbandingan antara sistem pendidikan Malaysia dan Singapura, saya dapat lihat bahawa setiap negara mempunyai kekuatan dan cabaran tersendiri. Singapura berjaya mencapai sistem pendidikan yang sangat berprestasi tinggi kerana mereka menekankan disiplin, merit dan penggunaan teknologi yang meluas. Manakala Malaysia pula memberi tumpuan kepada pendidikan holistik yang membentuk pelajar dari segi akademik dan nilai kemanusiaan. Melalui kajian ini, saya sedar bahawa Malaysia boleh belajar banyak daripada pendekatan Singapura, terutamanya dalam sistem pelaksanaan dasar dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Namun, yang paling penting ialah memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang adil untuk berjaya. Kajian ini juga mengingatkan saya bahawa pendidikan bukan sekadar tentang peperiksaan, tetapi tentang membina insan yang seimbang dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Refleksi saya semasa membuat kajian ini adalah saya semakin memahami betapa pentingnya sistem pendidikan dalam membentuk masa depan sebuah negara. Melalui perbandingan antara Malaysia dan Singapura, saya menyedari bahawa kejayaan sesebuah sistem pendidikan bukan hanya bergantung pada dasar dan struktur, tapi juga kepada pelaksanaan yang konsisten serta komitmen semua pihak. Kajian ini juga dapat membantu saya menghargai Dalam tugasan ini, saya memperoleh kefahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan sistem pendidikan yang seimbang dan berdaya saing. Perbandingan antara Malaysia dan Singapura menunjukkan bahawa setiap negara mempunyai kekuatan tersendiri dalam melahirkan pelajar yang berkualiti. Saya menyedari bahawa pembaharuan berterusan dalam aspek teknologi, pedagogi dan akses pendidikan amat penting untuk memastikan Malaysia terus maju seiring dengan perkembangan global. Tugasan ini juga membuat saya lebih menghargai peranan pendidikan dalam bentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berinovatif. Sekian, terima kasih.